Akhirnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah lama datang belah sini. Lama gila. Alamak, aku lupa. Mana wire dia? Betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dompet tak? Ada dompet? Ya. Ada lagi ke gorgon kat sini ya? Budak tu main apa? Main tilapia. Korang kalau datang Kuala Pilah kan, kalau nak sarapan padu sini sedap. Hari Isnin dia tutup. Hari biasa dia buka lah. Isnin dia tutup. Nasi lemak ada, mi Bandung ada. Apa lagi ya? Roti bakar. Ikan sini pun dah habis. Fish on guys. Akhirnya. Dia tarik tak ni lah. Apa? Satu orang tu. Tak solid. Tak solid tak. Solid tak. Aduh, sabar. Yes. Thank you.
Lah, tangkapan pertama menggunakan SP daripada Ozmi. Geram ikan tu. Jom cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kat sini pernah dapat ni tau. Pernah dapat patin pakai SP kat sini lah. Kolam ni dulu dia bagi dia orang mancing. Macam apa? Ada budak datang nak mancing ke kan. Lepas tu ikan dia kira sekilo RM10 lah. Tak silap aku lah, sekilo RM10. Adalah yang kata orang tu apa, tak faham bahasa, mancing. Hari tu dia cuti. Lepas tu ada orang datang mancing. Kebetulan time tu memang aku nak mancing. Dia ingatkan aku. Tak, aku cakap dia, apa, aku hari tu tak jadi mancing. Ada orang datang mancing. Sekali bersepah weh. Bersepah. Kursi terbalik. Dia panjat. Kau nampak kedai dia kan? Kedai dia tutup pagar tu. Dia masuk dalam tu. Lepas tu apa, tandas kat belakang kan, dia kunci lah. Dia orang pecahkan pintu tandas tu. Mengamuk cik tu. Aku dah aduh, ni sekejap lagi tuduh aku ni. Sebaik dia okey, dia percaya cakap aku. Memang time tu aku tak mancing pun kat sini. Orang dah bagi mancing tu, okey lah kan, jagalah. Ini dah bagi mancing. Kalau kau pakai umpan ni sekejap je. Kau pakai apa, roti ke, roti canai ke kan, kepala udang ke, memang muai lah. Lepas tu ada yang mancing tak bayar lah apa, marah ada. Lepas tu langsung dia pagar. Kau tengok tu dia pagar tu. Ni budak ni aku tak tahu lah. Dia dah minta izin belum? Macam aku dah minta izin lah. Aku dah minta izin lah. Kat cik ni. Sebab aku hantar, aku kan ada kebun. Lepas tu aku adalah hantar serai, hantar limau, cili kat dia. So aku minta izin lah. Dulu kolam ni, aduh, banyak ikan dia. Sekarang ni aku tak tahu lah. Kelibat patin pun aku tak nampak. Patin sini gila weh. Pakai SP patin ni. Tu tukar umpan lah. Tukar pakai berat sikit. Koyak dari jauh. Kita cuba. Piharuan kat sini pun bertahan juga. Ada saiz lah, kata orang ada saiz. Orang dia ada saiz.
Aku rasa faktor salah satu je air terlalu dalam. Sebab tinggi ni air ni. Biasa tak tinggi macam ni. So aku pakai yang berat sikit lah. Orang datang Kuala Pilah nak cari tempat breakfast sedap, suasana mantap, cantik, kau datang sini. Hari Isnin tutup. Hari lain insya-Allah buka kalau dia tak sakit lah. Kalau dia orang sihat lah. Sebab yang masak ni pun makcik dengan atuk. Dia orang masak. So tapi pagi-pagi ramai sarapan sini. Dia top kat sini mi Bandung. Ni Bandung top. Makan mi Bandung pagi-pagi. Sini ada nasi lemak, mi Bandung, roti bakar, mi goreng, nasi goreng, kuih goreng semua ada. Tapi dia punya top dia mi Bandung lah. Kalau korang kenal Akbar yang pengacara Akbar tu, abang. Ni ayah dia punya kedai ni. Support lah guys, datang sini. Support datang Kuala Pilah. Lepas tu malam pula kalau tak ada tempat nak lepak minum, datang kafe aku. Siang breakfast sini, malam lepak kat kafe aku. Keluarga aku punya kafe. Okey lah tu. Kan? Tempat santai tepi kolam. Kau boleh bagi ikan makan. Masalahnya ikan tak makan umpan aku ni. Aduh. Dia bawa lepas cuci kolam. Tapi tadi dah dapat seekor, okey lah. Lesen lah tu kan. Berat ni. Gas guys. Lepas tu aku nak pergi ke sawah sekejap. Ya. Pun tak lama ni. Ni pun dah 6 lebih dah. Sawah kejap. Masa pun dah suntuk, dah nak maghrib dah ni. Ush. Video sekejap je, santai-santai. Hari ni aku tak buka kedai. So video petang-petang relax lah. Dapatlah 1 strike. Nanti insyaAllah video akan datang ni best sikit lah. Minggu depan lah, tak tahu jadi kita edit. Okay. Yang mana baru masuk, tolong like, share, jangan lupa subscribe guys. Tolonglah, tu paling penting sekali. Aku tak tahu kenapa ada orang unsubscribe aku. Mungkin channel aku bosan ke apa, aku minta maaf. Tapi aku minta tolong korang support aku guys. Okay guys, dah nak maghrib dah. Aku guys lalu. Bye. Assalamualaikum.